Drama Doa yang Terlindung mengisahkan tentang Ustaz Irfan, seorang tenaga pengajar utama di Baitul Khadijah. Dia seorang penceramah agama yang berada di kemuncak populariti dan menjadi ikon dakwah di media sosial. Kepribadiannya yang tampak sempurna menjadikan beliau disanjung masyarakat dan diagumi ramai pelajar perempuan yang melihatnya sebagai lambang keilmuan dan kesucian. Ketenangan hidupnya mula tergugat apabila Anisah mendaftar masuk ke Baitul Khadijah. Anisah ialah seorang pelajar yang berani dan berbeza daripada kebiasaan, hadir bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi demi memenuhi harapan ibu bapanya. Impian sebenar Anisah mahu melanjutkan pelajaran di universiti dan bergelar perunding fashion muslimah. Kini kehadirannya ke Baitul Khadijah itu bertembung dengan peraturan ketat institusi tersebut sekaligus mencetuskan pelbagai konflik. Anisah terpaksa berdepan pengawasan rapi, teguran berterusan dan masyarakat yang terlalu taksub terhadap imej suci ustaz dan institusi. Di dunia yang lebih mementingkan penampilan berbanding kebenaran, dia berjuang mempertahankan maruah diri sambil menepis fitnah dan cemuhan. Sedikit kekuatan hadir melalui sokongan Aiman, seorang tenaga pengajar baharu yang memahami dan mempercayainya. Di sebalik kekalutan itu, setiap langkah Anisah dan Aiman mula membongkar rahsia lama, lantas menguji keimanan dan prinsip mereka. Rabiatul dan Tuan Haji Mohsin pula mula menyedari wujudnya kepincangan di sebalik institusi tersebut yang selama ini dibanggakan. Ini berikutan Anisah yang menghilang selama 5 tahun muncul semula secara misteri bersama seorang anak lelaki berusia 5 tahun. Dengan penuh keberanian, dia menuntut keadilan dan mendakwa Ustaz Irfan telah meragut kesuciannya ketika dia masih bergelar pelajar. Persoalannya, adakah kebenaran akan terbongkar atau terus dilindungi oleh rahsia yang disembunyikan? Dari sudut keadilan sosial, drama ini menonjolkan bagaimana kuasa dan status boleh memutarbelitkan kebenaran. Individu berpengaruh sering dilindungi, manakala yang lemah terpaksa menanggung akibatnya. Dari sudut reputasi dan nama baik, cerita ini mempersoalkan nilai sebuah maruah yang dibina atas kepalsuan. Ustaz Irfan mempertahankan imej, bukan kebenaran. Drama ini mengingatkan bahawa menjaga nama dengan menutup dosa hanya menangguh kehancuran. Maruah sebenar lahir daripada kejujuran dan kesanggupan bertanggungjawab terhadap kesalahan sendiri.